Kata baginda Rasulullah, sedekah yang paling baik adalah bersedekah saat kamu dalam keadaan sehat, dalam keadaan syahih, kedekut, yakni cinta kepada hartanya. Takhshal faqra wa ta'mul al-ghina, dalam keadaan kamu takut miskin dan juga kamu mengharap kaya terus. Masa itu ada kepada seseorang, masa itu terbaik bersedekah. Saya Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad selaku pengajar di pondok ini membuka peluang kepada umat Rasulullah SAW di luar sana yang cintakan kebaikan untuk sama-sama kita bantu selamatkan umat melalui pengajian pondok. Di tengah-tengah Parit Panjang, Baling, Kedah terletaknya sebuah tempat pengajian ilmu agama, iaitu Pondok Rehab Abadah. Pondok ini ditubuhkan untuk memberikan pendidikan dan tempat tinggal percuma. Dan kini alhamdulillah Pondok Rehab Abadah mempunyai 13 pelajar yang sangat berdedikasi, berjuang sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama Islam. Kesemua tenaga pengajar di sini alhamdulillah mempunyai tauliah mengajar daripada Tuanku Sultan Negeri Kedah dan Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Namun untuk memastikan kelangsungan pondok ini, kami memerlukan bantuan anda. Di sini kita dapat lihat di mana kawasan dewan makan bagi pelajar di sini masih terbengkalai dan belum siap. Tak banyak tuan-puan, ibu ayah, sebanyak RM60,000 sahaja diperlukan untuk menyiapkan semula dewan ini bagi memudahkan para pelajar untuk menikmati juadah dalam keadaan yang baik dan selesa. Dengan rendah hati, saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama merebut peluang untuk membantu Pondok Rehab Abadah supaya terus berkembang dan memberikan manfaat kepada lebih ramai pelajar di luar sana. Anak-anak ini kelak akan mendoakan ibu dan ayah para penyumbang sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Mafhumnya, apabila mati anak Adam maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, tuan-tuan. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang berkekalan pahalanya walaupun selepas mati. Yang kedua, iaitulah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat. Jadi anak-anak di sini bila belajar, jadi memberikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, juga pahala itu akan dapat kepada tuan-tuan. Dan yang ketiga, iaitulah doa anak yang soleh. Jadi mereka ini akan mendoakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan pahala tersebut akan sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan walaupun kita sudah mati. Itu menjadi saham akhirat kita. Untuk menyumbang, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah tuan-puan melayari laman web kami atau tekan sahaja link di bawah.